Oh, kira Kita dah buat dah kan. dengan jalan cerita kau sekali pun kena berubah ke? Kena berubah lah. Okay. Sebab dia nak jimatkan kos, nak Ah. scene kahwin lah. Banyak kos nak keluar ni. So dia tukarkan kepada kawan je lah. Apa semua. Scene ni tak pakai. So buat olah balik. Itu baru final script. Bukan kau dah siap, treatment siap. Memang dah siap. Tak. Kau kena bagi, hantar kat producer tu. Dia lulus kat dia. Kalau tak lulus, buat balik sampai siap. Baru hantar kat dia. Sampai dia lulus. Sampai dia lulus. Sampai dia puas hati lah. Faham. Apa-apa semua bergantung pada producer lah. Pada producer lah. Bila dah skrip dah siap nak shoot kan. Dapat kat director, director punya tangan lah. Jalan lah. Jalan. Kau nak pakai ayat sendiri ke apa ke, kau ikut direct pada penulis skrip ke, bergantung pada director punya. Kalau penulis skrip ambil hati, aku tak tahu nak cakap apa lah. Sepatutnya dia dah tulis skrip, kau kena ikut lah apa yang dia cakap. Apa khabar lah dia cakap. Takkan nak WhatsApp. So jadi lain lah. Okay, faham. Kan ini zaman YouTube dah tak ada WhatsApp lah. Okay, pada pandangan kau kan,